Semalam saya berbuka puasa dengan member kat warung warisan asli Klang. Kami buat pre-order dulu sebelum datang. Masa sampai makanan dah siap, tak payah tunggu lama tu best sangat. Set kerapau daging dia, saya suka daging dia lembut dan sangat cukup rasa. Saiz set siakap sting limau ni sesuai untuk satu orang. Ikan rasa fresh, kuah masam pedas, memang perfect untuk buka puasa. Tom yum udang putih, udang dalam 3-4 ekor. Kuah dia tak terlalu pedas untuk tekak saya hirup, macam tu pun sedap. Lempeng makan dengan asam pedas pari, ni kali pertama saya try. Mula-mula rasa risau, tapi lepas try rasa ngam juga. Lempeng cicak kuah asam pedas. Ikan pari dia rasa fresh, boleh juga makan dengan sambal. Dua-dua saya suka. Pulut mangga, portion dia sangat besar. Mangga banyak, pulut pun banyak. Mangga yang saya dapat tu manis madu. Isi bubur pulut hitam dia penuh semangkuk weh. Bubur dia jenis pekat tak cair. Ada juga bubur kacang hijau, bubur jagung dan pengap pisang. Kudapan terpaling favourite saya cucu pisang dan cucu udang pun ada. Kuah kacang dia jenis pedas sikit, lain daripada kuah kacang sate. Memang sesuai makan cucu udang cicak kuah kacang ni. Warung warisan asli buka 3.30 petang ke 12.30 tengah malam during bulan Ramadan 2025. Korang boleh walk in, tapi saya recommend buat tempahan dulu supaya confirm dapat meja dan tak perlu tunggu lama.